Okey sahabat-sahabat, saya akan tunjukkan satu rahsia macam mana nak turunkan fork Zontes 368G. Memang ramai orang ada masalah. Sahabat-sahabat kena beli alat ini. Ini adalah set ratchet yang panjang daripada Duratec. Okey. Saya akan gunakan yang ni, saya gunakan yang ni. Okey, masuk je macam tu dan saya akan gunakan yang saiz 19 ni macam ni. Kedudukan dia macam ni. Jadi daripada sini sahabat-sahabat mari tengok. Okey, pertama kita letak je bagi elok sini. Pastikan kedudukan dia ngam dan dia tak longgar lah. Pastikan yang penting dia tak longgar, dia fit elok. Lepas tu tarik sahaja. Ni kan nampak dia punya ni panjang. Okey, jadi dia punya daya torque tu kuat. Jadi daripada sini kita tolak je. Tarik je. Bismillah. Nampak dia berbunyi tu. Memang ni dia selalunya ketat lah. Okey, nampak. Kita buka dengan senang sahaja. Okey, dah settle, kita boleh buka terus. Okey. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang nak buat kerja-kerja turun fork macam ni, kena ada spanner yang panjang macam ni daripada Duratec. Boleh check dekat link yang saya letak di bawah.